Planning kamu orang 3 hari nak kaya tu dari pukul 10 pagi sampai 12 malam. Better kita datang awal lah sebelum kita berbaris di luar lah. Kami di situ pun masing-masing kamu orang di situ pun ada booking dari 10 pagi sampai 5 petang aja. So lepas 5 petang ya, kamu orang siapa nak ambil booking lagi. Kamu orang random aja. Ada customer tu minta biasa aja gunting. Okey, kamu orang boleh charge 20 ke 25. Yang melebihi dari kata orang yang fashion terkini, kamu orang charge 30 ke 40 ke atas. Ada yang kamu orang udah package dari gunting rambut ke cuci rambut sekali untuk promo perayaan. Biar orang lepas gunting selesa bah si gatal ke apa nak berjalan. Okey, kamu orang kena tu ada mula promotion oleh kerana kamu ada salah satunya gift lah, ikhlas hati dari kamu orang, ikhlas hati kamu orang kita tu ada beri gift melebihi dari RM40 bergunting rambut di mana-mana cawangan Barber Boss. Okey, kamu orang akan beri ampau, sarung ampau lah, bukan ada duit, sarung ampau aja. Okey.